IJM Corporation Berhad hari ini mencatatkan satu pencapaian baru dalam teknologi keselamatan dengan pelancaran rasmi robot keselamatan berkuasa kecerdasan buatan AI pertama Malaysia di Menara Prudential Tun Razak Exchange TRX. Katanya robot keselamatan pertama berkuasa AI yang digunakan di Malaysia dan berharap lebih banyak diperkenalkan pada masa akan datang. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. Mesti korang nak tahu kan, orang Jepun ke yang buat? Cop. Orang Malaysia yang reka tau. Mula dari proses sketching, 3D sampai prototype, semua Malaysia ni buat tau. Ini adalah prototype kepada robot yang baru, facelift dan juga beberapa enhancement yang telah pun dibuat kepada dia punya housing dan sebagainya. Dan I'm confident that Idea Spark will go from strength to strength. 3DP まぶち勝利となります。そして A の土俵も大きな音を立てての戦いとなりました。マレーシアからの参戦、エンシス攻撃 TKC の勝利です。 This was actually designed in Malaysia. Yup, those robots you see at Amazon's warehouses, this Malaysian company is engineering something similar in Cyberjaya. Ciptaan robot dua murid orang asli suku kaum Jakun dari Sekolah Kebangsaan Permatang Keledang, Pahang bukan calang-calang. Mana tidaknya berkat usaha yang dilakukan, mereka berjaya menempah tiket menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Kedua-dua mereka adalah murid orang asli pertama bertanding dalam pertandingan robotik di luar negara. Saya berasa bangga kerana dapat mewakili Malaysia. Dan saya sangat teruja dan tidak sabar ingin bertanding dengan 70 buah negara di rantai samping China dengan 447 pasukan. Malaysia terus melangkah maju dalam teknologi keselamatan dengan pelancaran robot keselamatan pertama yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan, AI. Robot ini diperkenalkan secara rasmi oleh IJM Corporation Berhad di Menara Prudential Tun Razak Exchange, TRX, menandakan langkah besar dalam pengintegrasian teknologi AI dalam operasi keselamatan negara. Menurut Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan IJM, Datuk Edward Chong Sim Kiat, inisiatif ini mencerminkan visi syarikat untuk meningkatkan kecekapan pemantauan serta memastikan tahap keselamatan yang lebih tinggi di kawasan yang dipantau. Dengan kehadiran robot ini, keselamatan di bangunan pintar dapat dikendalikan dengan lebih sistematik dan efisien. Robot keselamatan ini yang dikenali sebagai Colap adalah hasil pembangunan syarikat tempatan, Kabam Robotics. Dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera berdefinisi tinggi, sensor pintar, dan sistem analisis AI, Colap mampu melakukan pemantauan secara 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Teknologi ini juga memastikan liputan yang lebih luas serta mengurangkan titik buta dalam pemantauan, menjadikannya solusi inovatif dalam pengawasan keselamatan. Selain itu, Colap memiliki daya tahan baterai sehingga 7 jam bagi setiap pengecasan, serta keupayaan untuk berintegrasi dengan sistem lift dan perkongsian peta tapak. Ini membolehkan robot ini bergerak secara otonomi melintasi pelbagai tingkat bangunan, memberikan fleksibilitas dalam operasinya. Kehebatan teknologi Malaysia tidak hanya terbatas pada Colap. Terdapat banyak lagi robot buatan anak tempatan yang telah dikembangkan untuk mempermudah pelbagai jenis pekerjaan, dari industri keselamatan hingga sektor perkilangan dan perubatan. Lebih membanggakan lagi, beberapa robot buatan Malaysia telah berjaya meraih kejuaraan dalam pertandingan robotik peringkat antarabangsa. Pencapaian ini membuktikan bahwa kecerdasan anak tempatan Malaysia berada di atas rata-rata, sekaligus memperlihatkan keunggulan sistem pendidikan negara yang mampu melahirkan individu berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi dan inovasi. Dengan perkembangan ini, tidak mustahil Malaysia akan terus maju sebagai peneraju dalam bidang kecerdasan buatan dan automasi, serta menjadi contoh dalam pembangunan teknologi keselamatan di peringkat global. IJM Corporation Berhad hari ini mencatatkan satu pencapaian baru dalam teknologi keselamatan dengan pelancaran rasmi robot keselamatan berkuasa kecerdasan buatan AI pertama Malaysia di Menara Prudential Tun Razak Exchange TRX. Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan IJM, Datuk Edward Chong Sim Kiat berkata, inisiatif itu mencerminkan visi syarikat berkenaan untuk mengintegrasikan AI dalam operasi keselamatan sekaligus meningkatkan pemantauan, kecekapan dan keselamatan.
Katanya robot keselamatan pertama berkuasa AI yang digunakan di Malaysia dan berharap lebih banyak diperkenalkan pada masa akan datang. Teknologi AI membolehkan pemantauan yang lebih baik, berintegrasi dan sistem bangunan pintar dan membolehkan anggota keselamatan memberi lebih tumpuan untuk memastikan keselamatan orang ramai. Robot berkuasa AI yang dinamakan CoLab itu dibangunkan oleh Kabam Robotics dan dilengkapi dengan kamera berdefinisi tinggi, sensor canggih dan analisis berasaskan AI yang menyediakan pemantauan 24 jam seminggu dengan liputan lebih luas dan pengurangan titik buta. Dengan ketahanan bateri selama 7 jam bagi setiap pengecasan, robot ini turut dilengkapi dengan integrasi lift dan keupayaan perkongsian peta tapak membolehkannya bergerak secara autonomi merentasi pelbagai tingkat bangunan. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pengoperasian kilang minyak kelapa sawit. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata penggunaan teknologi itu mampu memberi hasil yang optimum di samping mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing sehingga 35%. Tapi kalau ikut daripada apa yang telah dimaklumkan kepada saya, dia boleh menyebabkan banyak kos dapat dikurangkan. Contoh, energy cost. Kedua, water, utility yang kita pakai. Nombor 3, tadi staff. Boleh kurang 35%, terutamanya foreign workers. Jadi ini kalau dapat digunakan pakai teknologi ini kepada mana-mana palm oil mill, dan saya tak langsung, dia juga boleh mengurangkan pekerja asing. Hampir 8,000. Kalau 446 kilang-kilang kelapa sawit ini boleh menggunakan pakai this teknologi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan kilang sawit berasaskan kecerdasan buatan AI pertama dunia di Minsawi Industries, Kuala Kangsar pada Selasa. Johari akan memantau kemajuan kilang tersebut setiap 3 bulan bersama-sama Lembaga Minyak Sawit Malaysia untuk melihat kemampanannya. Pada masa sama, beliau turut menggalakkan pemilik kilang sawit lain untuk datang melawat dan mempelajari teknologi yang digunakan. Siapa yang buat race ni sebenarnya? Mesti korang nak tahu kan? Orang Jepun ke yang buat? Cop. Orang Malaysia yang reka tau. Mula dari proses sketching, 3D sampai prototype, semua Malaysia yang buat tau. So, race ni memang buatan Malaysia untuk kegunaan global. Ada apa-apa soalan lagi? Komen je, okay? Bye! So saya first introduce kepada IdeaSpark masa saya Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Waktu tu IdeaSpark sedang buat projek di Ipoh, di sebuah pasar di sana kalau tak silap saya. Pasar ayam, yes. Pasar ayam di sana, pasar ayam di Ipoh di bawah Majlis Bandaraya Ipoh. Dan hari ini sekali lagi bersama dengan IdeaSpark walaupun bukan lagi menteri untuk melihat robot yang mencuci masjid wilayah persekutuan. Daripada first time saya encounter IdeaSpark sehingga ke hari ini, mungkin 2 tahun lah, 2 tahun lebih, banyak pembaharuan telah pun dibuat kepada robot, cleaning robot IdeaSpark ini. Yang paling penting adalah software ataupun sistem yang power the robot. Dulu pakai sistem daripada syarikat lain, tapi sekarang ini adalah their own system, their own software. Of course ini adalah prototype kepada robot yang baru, facelift dan juga beberapa enhancement yang telah pun dibuat kepada dia punya housing dan sebagainya. I'm confident that IdeaSpark will go from strength to strength, and where I can help, of course, count me in. Yeah. Thank you. All right. Well done. Thank you. まずは今現在の状況をお伝えしていきましょう。まずは A の土俵では花月対 TKC 1勝1敗、そして B の土俵ではスライダー対ニットラボが先ほど選手、そして C の土俵では豪輝対アマかけるが1勝しております。そして D の土俵は1勝1敗、3DP マムチ対ユークリオン。 A と D はここから取り組みです。さあ D の土俵、ここで勝者決定しました。チームうどん 3DP マブチ勝利となります。そして A の土俵も大きな音を立てての戦いとなりました。マレーシアからの参戦、エンシス攻撃 TKC の勝利です。
本土票で winner goes to 3JP Mabuchi Team Udon. And 土票 A, winner is TKC NCS Kogeki. Congratulations. This was actually designed in Malaysia. Yup, those robots you see at Amazon's warehouses, this Malaysian company is engineering something similar in Cyberjaya. We specialize in designing AMR to be used in industrial purposes. You want to give it a try? I would love to. We now crown you as the master of the robots. Thank you, thank you. Point at any of these request command and then press the button, just like an Iron Man. Wow, they've almost got like little faces. It's so cute. One of these little guy can carry about 1,000 kilograms. Okay, so it can definitely carry me. I can carry 10 million. We have a client in the States that use this robot to replace material transfer to the line. In the past, they used forklift driver to carry all this stuff. To them, there is a lot of safety hazard. We design a pickup point and drop-off point for customers. They will follow exactly how you plan them to be. Right, so they're not gonna like take over the company. They're not like teenagers. I think someone's in the way of that robot. When the robot sees an obstacle, either it replan or it do an obstacle avoidance. Wow, we're living in the future. We are changing the robotics industry in Malaysia. Come and see our cool tech. Welcome to T-Robot. Here what we do is that we help factories to reduce their dependency on factory workers. This robot is called a linear robot. It helps the basic and repetitive tasks. It can run 24 hours and basically they can produce even more than just a normal 12-hour shift. This is our pick and place linear robot. So common problems that we are having, there's a lot of things that have to be packed and put on top of pallet. Sounds simple, but it's tiring, repetitive, and up to a certain point, it's basically causing a lot of injuries. With a single robot, you can reduce to just one single engineer just to handle this robot and make sure that the things can be done and even faster. With the funds provided from MTDC, we have fabricated our robot, purchased machines, rented the place, and also we have hired very, very good talents. 8 years down the line, and here we are. We are fortunate enough that MTDC is one of the key players that brought us here. Ciptaan robot dua murid orang asli suku kaum Jakun dari Sekolah Kebangsaan Permatang Keledang, Pahang bukan calang-calang. Mana tidaknya berkat usaha yang dilakukan, mereka berjaya menempah tiket menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Baru sahaja berlepas ke China dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA awal pagi tadi, Aizar Rashid dan Azrin Nazaran 12 tahun tidak sabar untuk berentak bersama 407 pasukan dari 70 negara. Laporannya dalam segmen Portrait Inspirasi. Bidang robotik merupakan perkara yang agak luar biasa kepada murid-murid orang asli. Namun dua murid ini membuktikan kanak-kanak orang asli yang tinggal di pinggir hutan juga mampu berdiri. Robot yang dicipta melayakkan Aizar Rashid dan Azrin Nazaran mewakili negara ke MaxX 2023 International Robotic Competition di Yantai, Shandong, China. Kedua-dua mereka adalah murid orang asli pertama bertanding dalam pertandingan robotik di luar negara. Saya berasa bangga kerana dapat mewakili Malaysia untuk pertandingan MaxX 2023 di Yantai, Shandong, China. Dan saya sangat teruja dan tidak sabar ingin bertanding dengan 70 buah negara di Yantai, Shandong, China dengan 447 pasukan. Pertandingan akan bermula esok hingga 10 Disember. Cabaran saya dalam pertandingan MaxX ini ialah mereka bentuk robot dan mengikut kesesuaian misi dan perlu memprogramkan robot untuk menyelesaikan misi. Persiapan saya ialah berlatih selepas sesi pembelajaran dan dengan guru-guru dan pada hujung minggu. Projek melibatkan program komputer mengambil masa selama 2 minggu untuk disiapkan. Ia memberi cabaran utama kepada peserta yang mana ada di antara tugasan perlu dilaksanakan tanpa diberitahu terlebih dahulu perinciannya. Doakan kami berjaya di pertandingan MaxX di Yantai, Shandong, China. Bye. Okey baik, sekarang kita dalam pertandingan robotik kebangsaan peringkat negeri Kelantan. Sekarang ni tengah berlangsung sesi penjurian untuk kategori Robo Mission Junior di mana peserta akan menggunakan set robotik Lego untuk menjalankan mission di atas litar. Okey. So untuk makluman semua, pertandingan ni adalah terus ke peringkat negeri di mana PJSK bagi peserta adalah peringkat negeri terus. Kalau mereka menang di peringkat negeri, mereka akan mewakili peringkat negeri ke peringkat kebangsaan pula.
Kami dari kumpulan robotik SK Pendidikan Khas Kelantan datang pada hari ini untuk bersaing dengan beberapa sekolah normal untuk memeriahkan lagi NRC pada kali ini 2024. Okey, saya melibatkan murid pendengaran kerana saya nampak potensi mereka dalam bidang robotik. Dan saya diberi galakan oleh jurulatih sekolah iaitu Cikgu Yatim dan guru besar untuk meningkatkan kemenjadian murid. Okey, jadi saya nampak kemenjadian murid pendengaran adalah dalam bidang robotik. Sebab itulah saya bawa mereka untuk sama-sama melihat kemeriahan di sini dan bersaing secara sihat. Okey, terima kasih. Hari ini kita telah luncurkan satu chatbot dalam aplikasi WhatsApp di bawah usaha sebenarnya.my yang kita namakan sebagai AIFA. Dia bermaksud Artificial Intelligence Fact Check Assistant. Chatbot ini adalah inisiatif kerajaan melalui MCMC untuk membantu rakyat memerangi penyebaran maklumat palsu dan mendapatkan berita yang sahih dengan cepat dan mudah. Objektif utama chatbot AIFA adalah 1. Membantu rakyat menyemak dan mendapatkan maklumat sahih. 2. Mempercepat maklum balas terhadap maklumat tidak sahih. 3. Memperkukuh peranan portal sebenarnya.my. Chatbot ini boleh bercakap ataupun berinteraksi dengan kita dalam 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin dan juga Tamil. Chatbot ini dilengkapi dengan ciri-ciri utama seperti 1. Accessibility 24/7 melalui portal dan WhatsApp. 2. Pengesahan fakta yang pantas menggunakan algoritma dan pembelajaran mesin. 3. Pendidikan digital untuk mendidik rakyat mengenal pasti sumber maklumat sahih. 4. Penglibatan komuniti bagi meningkatkan kesedaran. Waktu ini kemudahannya disediakan dalam bentuk teks, tapi dalam masa yang tak terlalu lama kita juga boleh menghantar gambar dan selepas itu video untuk membuat pengesahan tentang sebarang perkara yang tular dalam ataupun tersebar ataupun kita terima dalam WhatsApp. Rakyat disarankan untuk menggunakan AIFA sebagai alat menyemak kesahihan berita dan membantu kerajaan menangani penyebaran maklumat palsu. Chatbot AIFA kini di hujung jari anda. Bersama kita membina Malaysia yang lebih berinformasi dan bebas maklumat palsu. Ni robot dari Zoo Design Autotronic dia guna 160M punya motor driver dari Cytron Technology. So sekarang kita test untuk dia lah. Okay, on. Ini sebenarnya pemotong rumput yang heavy duty lah, robust heavy duty. So depan tu engine ni. Ni untuk potong rumput lah. So kita tak activatekan dia lah. Yang dia guna motor driver adalah untuk kawal motor sebelah kiri dan kanan. Okay. So untuk kawal dia guna RC lah, RC. So okay, cantik. Power sampai saya boleh naik tu. Okey, baik, di atas meja saya ni ada satu robot daripada Red Blade untuk kategori 1 kg. Jom kita tengok dia punya design dan juga build quality material apa yang digunakan. Okey, so kita tengok sebelah atas ni. Ini adalah 3D printed berwarna merah. Agak cantik, saya agak suka warna merah ni. Kemudian kalau kita tengok dari sebelah tepi, sini adalah 3D printed juga. Okey, warna hitam. Kemudian di sebelah belakang, sini ada sedikit ruang lah untuk kita boleh sambungkan kabel dan kita boleh program. Okey, sama juga. Sini 3D printed. Di bahagian bracket pun ini 3D printed, masih 3D printed. Dan di sebelah dalam ni warna merah. Saya tak pastilah dia guna material PLA ke ataupun ABS, PETG, saya tak pasti. Kemudian depan ni, yang ini adalah besi. Okay, ini besi sebab memang rasa solid.
Okay, and then ini dia punya blade, dan blade dia bukan blade yang biasa kita nampak. Dia satu blade yang agak solid dekat sini. Saya rasa tebal dia ni mungkin dalam 0.5 mm. Okey, dan panjang dia kalau kita ukur ni dalam 25-24 macam tu lah, 25 lah. So ni macam custom punya blade, saya tak pasti, agak solid blade ni. Okay, and then kalau kita tengok seimbas lalu, sensor yang digunakan adalah sensor yang kebanyakannya guna mungkin FS80NK. So ada 5 sensor untuk opponent, dan di bahagian bawah dia menggunakan sensor QTR ataupun QRE, saya tak pasti. 2 sensor QTR kecil saja, kiri dan kanan. Untuk tayar ni saya agak menarik lah. Tayar ni dia punya feels tu macam tayar J Sumo, tapi saya rasa bukan tayar J Sumo, sebab tayar J Sumo dia cerah sikit macam ni. Okay. Tapi dia punya texture tu memang macam ada rasa lah. Okay, kemudian untuk rim, dia gabungkan flank besi dan juga 3D printed. Nampak macam Mechabotics punya lah, tapi saya tak pasti kalau mungkin dia design sendiri juga. Ok, so itu gambaran luar yang kita boleh pandang sekali lalu. Lagi satu, macam dia punya switch dan button ni, ada 2 dekat atas ni. Satu ni saya rasa macam power switch lah, ini macam on off. Dan satu lagi ni mungkin untuk start button untuk robot mula berlawan. Ok, jom kita cuba buka dia punya depan ni. Ini yang paling senang kita akses lah. Dan selalunya kita nak tukar bateri ke apa ke, selalunya kita buka depan ni. Jom kita tengok sekejap. Ok, so saya rasa saya boleh tarik ni. Ok, satu plate besi, memang solid. Saya rasa ni tebal dia dalam 3mm lah. Okay, 3mm besi, memang solid. Berat dia nanti kita akan timbang. Kita cuba timbang. Kemudian di sebelah bawah ni macam ada satu lagi plate. Ni plate besi juga ni. So memang design ni dia fokus untuk beratkan di bahagian bawah dan juga beratkan di bahagian depan. So memang solid. Jom kita tengok sikit dia punya dalam ni. So ada banyak wire, dan wire ni menghubungkan sensor bawah ni, sensor edge, sensor opponent, okay, untuk detect object. Ada banyak, dan di bawah sini ada motor driver. So motor driver ni dia punya board warna biru, dan bukan motor driver yang kebanyakannya guna chip tu, bukan. Yang ni memang motor driver yang dinyatakan untuk spek robot ni adalah 17 ampere continuous. So macam possible sebab motor driver ni memang quite powerful. Saya rasa yang dimula perkenalkan jenis motor driver ni daripada Pololu lah. Tak pasti yang ni original daripada Pololu ataupun daripada China ke. Tapi memang dia punya chip, dia punya design tu macam possible untuk handle current yang tinggi lah. Okay, so saya rasa motor yang digunakan memang motor hitam tu, motor GM25. So tak ada masalah untuk digunakan dengan motor driver ni. Saya tak pernah cuba lah, tapi tengok pada design memang solid. Alright. And then okay, so quite simple lah, straightforward. Macam mana kita nak operatekan benda ni. So sebelum tu mungkin kalau saya nak timbang sekejap dia punya berat besi depan ni saja. Okay, saya letak. So berat besi ni saja 224 gram. Okay, saya pasang dulu. Okey, untuk hidupkan robot ni, saya difahamkan kita kena sambungkan bateri macam ni. Dan dia design untuk kita slot masuk bateri sebelah tepi ni. Okey. So mungkin kita boleh, kalau perlawanan betul-betul, mungkin kita boleh fit dengan lebih baik lah. Saya tak pasti. Untuk review ni macam ni je lah. Okay, and then bila kita pasang bateri saja, kalau kita perasan dekat sini, LED dah menyala. Ada satu LED warna merah dekat sini. LED dekat bahagian Arduino Nano compatible ni pun dah menyala. Ada lagi satu LED sebelah bawah ni, kalau nampak ada warna biru-biru sikit kan, itu adalah LED daripada motor driver. So kiranya bila kita power up,
dia dah power hampir keseluruhan lah. So saya tak pasti button yang ni untuk dia punya main power ataupun dia sekadar untuk enablekan start button ni. So kalau saya assume ni cara nak guna dia, kita kena on dulu. Okay, sekejap, saya letak atas ni lah. Okay. Oh, okay, dah terus jalan. So kalau saya tekan button ni, mungkin ada 2 button untuk start. Oh tak, ini macam tak ada apa. So inilah, saya tekan, dia delay 5 saat. Okay, dia nyala, dia jalan. So betul lah, ini untuk run. Yang ini saya tak berapa pasti. Tekan lama-lama ke untuk off? Macam tak ada. Okay, tak apa. So kalau macam nak off, nak selamat, tanggalkan bateri je lah. So lagi sekali, kalau saya nak runkan robot, saya on dekat sini, 5 saat dia akan terus jalan. Betul lah. Okay, memang ramai juga yang design macam ni lah, sebab dia lebih solid button tu. Sebab kalau kita tekan button ni, kadang kita tak tekan dengan betul. Kalau macam ni, kita memang for sure kita tahu kita tekan ke tak. So ramai juga yang guna konsep ni lah untuk run robot. So dekat sini boleh access lagi dia punya DIP switch untuk strategi. Okay, jom kita try timbang robot ni. Jadi robot ni siap dengan bateri semua dalam 977 gram. Okay, so lepas tak ada masalah. In terms of size pun, kalau kita letak dekat sini, pun okey lah, lepas je, tak ada masalah. Depan belakang memang masih ada buffer lagi, ada ruang lagi. So memang boleh lepas untuk dimension 1 kg. Okay, so saya tanggalkan ni dulu. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun berminat dengan robot ni, anda boleh terus hubungi Red Blade. Okay, dia boleh bekalkan, dan harga pun boleh terus tanya dia lah. Okay, jadi rasanya itu saja. Alright, terima kasih. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.